So kali ni Bama nak bagi tengok berapa harga makan petang untuk 2 orang dekat area Pasir Gudang, guys. So kali ni Bama berada dekat area PG Square. So kawasan ni dia memang macam kosong sikit. Untuk makan malam kali ini, Bama akan makan malam di nasi belauk malam Mok Sujaroh di area PG Square Pasir Gudang. Ia masih lagi dalam jajanan Pasir Gudang dengan ayam goreng rempah pistol dia ni yang memang sangat besar dan juicy, guys. Korang memang kena cuba, guys. Dek, makanan ada? Apa ayam pistol ada? Okey. Air balang, harga RM5 je satu, tapi korang boleh refill. Bagi nasi komok satu, nasi gulai satu. Nasi gulai berapa, Dek? RM9.80. Okey. Untuk nasi komok? Sama juga. Oh, sama. Dua-dua harga samalah. Harga promosi. Okey. Terima kasih. Kalau korang datang pada waktu petang macam gini, korang memang wajib kena cuba nasi gulai dia. Dia punya gulai ni memang diimport khas daripada Pantai Timur. Dan juga nasi komok dia, nasi komok ala-ala ni memang puas hati bila korang makan. Dek, air cedok sedikit. Abang ambil kat sini boleh? Boleh. So air jagung ni ada 3 jenis. Tapi yang selalu ditukar tengah kan? Dia ada tukar tengah. Okey. Jadi untuk air ni dia self service, guys. Korang kena ambil piring air balang. So ni dia air balang RM5 satu cawan, free refill, guys. Bismillahirrahmanirrahim. So ni dia, guys, yang Mama ambil ni nasi ayam gulai. Oh, ayam dia besar juga tau. Not bad. Ayam dia rangup, dia masak memang perfect lah. Lepas tu rempah daripada kuah dia ni, bila korang dah mix dengan nasi, dia cukup komplit. Dah sambal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk nasi gulai ni, Bama bagi 9/10. So next Bama nak review nasi ayam komok pula. Ayam ni dia pakai sama juga dengan ayam gulai. So kita rasa nasi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nasi dia wangi tau. Nasi dia sedap, super sedap. This is the best. Nasi dia lembut, wangi, fragrance. So untuk nasi dia Bama bagi 9. So kat sini barang-barang dia semua fresh dipakai. Sayur dia pun fresh. Bukan kata salad ni dia pakai salad yang lama tau. Memang nampak baru pun salad. So Bama combine sambal dengan nasi, kita nak rasa. Combine tiga-tiga ni macam gini, Mat. Untuk ayam komok ni Bama bagi 9.5/10. Nah, so Bama nak sambung makan ayam gulai, guys. So nasi gulai ni Bama punya. Ya, nasi komok ni adalah wife Bama punya. Tu sayur tak makan. Makan tadi berapa, Dek? Gulai satu, komok satu, lepas tu air balang. So, RM4.60. Okey. Macam mana nasi komok tadi? Okey ke? Okey nasi komok. Okey, Dek, jumpa lagi, Dek. Malam nasi belauk kalau InsyaAllah kalau sempat abang datang. Okey, jumpa lagi, Dek. So jadi itu dia, guys, harga makan malam untuk 2 orang untuk makan petang dekat nasi belauk Mak Sujaroh. Kalau rasa harga macam kat bawah ni berbaloi, korang boleh datang Usha kedai makan nasi belauk Mak Sujaroh ni, guys.